Assalamualaikum. Ini digital kitchen scale Dia digital. Orang guna kat dapur, tapi aku guna di kebun. Kenapa? Sebab ni dia. Aku gunalah untuk menimbang. Contoh ni, apa benda ni? Ni dia. Limau kasturi. Bagi dia tegak sikit. Okey. Tegak dah kan? Berapa bacaan dia? 1 kilo 300. Kena kurangkan lah. Limau untuk dijual. Limau kasturi. Kita buang Kita kena jadikan dia 1,000. 1,200. Okey. Satu-satu 100 gram. Okey. Ni cara orang yang tak mahir lah. Bila orang tak mahir, pakailah benda ni. Paling senang. Ada bacaan dia, kita hanya penuhkan mengikut keperluan je. Okey. Ini kalau 1 kilo 50. Okey, ngam. Tarik sebiji je. Sebiji tarik. Berapa kurang dia? Kan? 1071. Okey. Tadi 1081. Okay, kita try lagi. Tengok. Tarik 2 biji. 3 biji. 1050. Banyak lagi kena keluarkan. Okey. Kita jadikan dia 1 kilo. Okey, lebih kurang lah. Okey. Tarik. 1003. Okey, dah. Ini 1 kilo. Berapa nak jual? Aku jual RM5 je. Okey, inilah dia kitchen scale. Ni sebenarnya bukan saja nak timbang kat dapur, tapi sebenarnya guna kat kebun boleh. Aku memang boleh guna kat kebun. Timbang buah paling maksimum 10 kilo. Sekarang ni aku timbang ni dia. Dapat tu ni, limau kasturi. Ada banyak lagi dalam. Hari ni sekotak bawa balik. Kita boleh lelong dah. Satu plastik RM5 saja. Pada bacaan 1,000 gram. 1 kilo lah tu. Okey, siapa nak boleh order limau kasturi lah. Tu je. Tapi limited tak ada sampai selori dah. Limited. Setakat 7-8 bungkus tu, insyaAllah lah. Mana 7-8 kilo ada lah. Okey.